Ini adalah apartmen paling kecil di Jepun dan antara yang terkecil di dunia. Di hujung apartmen ini, lebar bangunannya hanya sepanjang lebar bahu seorang lelaki dewasa. Tangga untuk naik ke apartmen itu pun sangat curam dan sempit, menjadikannya satu cabaran untuk dipanjat. Sebaik sahaja korang melangkah masuk, ruangnya begitu sempit sehingga hanya seorang sahaja yang boleh lalu pada suatu masa. Walaupun sukar untuk dipercayai, tetapi ada orang yang menjadikan ruang sekecil ini sebagai tempat tinggal mereka. Di dalamnya, lengkap dengan dapur bersama peralatan untuk memasak, tidur serta beriadah. Manakala bilik airnya sangat kecil dengan ruang yang hampir cukup untuk seorang sahaja berdiri di dalamnya. Walaupun ruangnya terhad, ia adalah normal untuk sesetengah orang, terutama yang tak mampu untuk menampung sewa rumah yang mahal atau untuk orang bujang di Jepun, Korea dan Hong Kong. Ramai orang di Jepun mengamalkan gaya hidup minimalis dan mampu menyesuaikan diri di dalam persekitaran yang padat seperti ini. Meskipun apartmen ini berada di lokasi strategik, tetapi bolehkah korang bayangkan untuk tinggal di sini? Komen pandangan korang.